Saya ingin berkongsi tentang 7 golongan yang akan mendapat naungan pada hari kiamat kelak di padang mahsyar. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, ada 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah di bawah arasy-Nya. Yakni pada hari saat tidak ada naungan kecuali naungannya sahaja. Mereka ialah pemimpin yang adil, pemuda yang tekun beribadah kepada Allah, seseorang yang berzikir mengingat kepada Allah dan keheningan, lalu air matanya berlinangan kerana takut kepadanya, seseorang yang hatinya tepat pada masjid sejak dia keluar darinya hingga kembali lagi kepadanya, seseorang yang bersedekah secara sembunyi hingga seolah-olah tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh tangan kanan, dan dua orang yang saling mencintai kerana Allah, mereka bertemu dan berpisah hanya semata-mata mengharap ridanya. Lelaki yang diajak berzina oleh seorang perempuan cantik, tetapi dia menolak dan berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Dan Abu Syamah merangkum 7 golongan tersebut dalam syairnya. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya ada 7 golongan, Allah Maha Agung akan merahmati mereka dengan naungannya. Saling mencintai kerana Allah, memelihara diri, pemuda taat ibadah, bersedekah, menangis kerana Allah, hatinya terpaut dengan masjid, dan pemimpin yang adil.